Di bumi kenyalang. Pagi yang sempurna tidak bermula dengan kopi semata-mata. Bagi rakyat Sarawak, ada satu aroma yang mampu mengejutkan jiwa. Pekat, pedas, berlemak dan penuh misteri. Selamat datang ke dunia laksa Sarawak. Mendiang Anthony Bourdain pernah menggelarnya sebagai Breakfast of the God. Mengapa? Kerana berbeza dengan laksa lain di Malaysia, laksa Sarawak tidak menggunakan isi ikan dan tidak juga telur masam seperti laksa utara. Rahsianya terletak pada kuahnya, rebusan asas yang diperbuat daripada pes khas yang mengandungi lebih daripada 20 jenis bahan dan rempah ratus. Pembuatannya adalah satu seni kesabaran. Semuanya bermula dengan stok combo rebusan kulit udang segar dan tulang ayam untuk kemanisan semula jadi. Apabila stok digabungkan dengan pes laksa yang kaya dengan lengkuas, serai dan jintan, keajaiban berlaku. Akhir sekali, sentuhan santan dimasukkan untuk memberikan tekstur creamy dan seimbang. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Ia bukan sekadar makanan sarapan pagi. Ia adalah identiti, warisan dan bukti kebersamaan komuniti di Sarawak. Jika anda belum pernah mencubanya, anda belum benar-benar merasai jiwa Sarawak. Laksa Sarawak, setiap hirupan adalah satu penceritaan. Sekian, terima kasih.